Atas kertas pada pandangan saya KJ, kerajaan dan MITI tak boleh nafikan ada isu-isu yang boleh dipertikaikan dalam teks itu atas kertas. Misalnya, perkara ataupun artikel 3.3, Malaysia shall consult with the US before entering into a new digital trade agreement with another country. Itu saya rasa sangat tak pernah ada dalam mana-mana perjanjian free trade agreement. Kena runding dengan US sebelum kita sign apa-apa dengan pihak ketiga. Agreement dengan pihak ketiga. Tak pernah. Kalau kita tengok satu lagi perkara yang dipertikaikan ramai sekarang ni, 5.1, berkenaan dengan tindakan kita kepada negara ketiga kan. Basically, dapat notifikasi daripada US yang kami dah buat, US dah buat sesuatu pada negara ketiga, Malaysia kena ikut berdasarkanlah timeline dia dan undang-undang yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Berbanding dengan Kemboja, ada dia punya semangat yang serupa tapi ada beza. Ayat kedua dia, upon receiving such notification from the US, Cambodia shall regulate the importation of that good or service into its territory through similar measures as those of the US in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interest. So dia sebut dengan jelas kepentingan kedaulatan Betul. Cambodia. Kalau Malaysia kata this is not a shared economic concern, saya nampak itu yang MITI sebut sekarang. Untuk 5.1 kan? Untuk 5.1, jadi tak payah ikut the rest of the text. Bagi mereka yang pro perjanjian ni akan kata, okay, forget the bunyi of the text. Tapi akhirnya, kalau mereka syarikat mempunyai agenda tertentu terhadap China tapi Malaysia tidak berkongsi agenda tersebut, tak payah ikut lah. So that will be the defense. I do see a world where these agreements are less airtight than before. So maybe that's, mungkin if you're charitable to MITI, maybe that was their worldview. Well, I mean, idea, dia pun tinggal lagi 3 minggu. Kalau dia nak datang ke KS, dah tak ada kepentingan lagi dah. Kan? So, might as well explain lah. Janganlah cakap tak ada kepentingan lagi. No, buat masa ni lah. Cuma kalau kita nak ambil tafsiran yang positif KJ, kita tengok apa yang dijelaskan oleh Zafrul, di mana dia sebut bahawa nombor satu, dia tekankan garis merah. Garis merah yang paling utama sekali adalah isu Bumiputera. Dalam perolehan kerajaan dan sebagainya, ini langsung tidak dilanggar dalam perjanjian. Saya rasa itu betul dan kita berikan kredit bahawa benda itu tidak dikompromi. Tapi yang lebih menarik adalah tafsiran Zafrul dan tafsiran MITI mengatakan walaupun ada klausa yang menyebut bahawa syarikat milik ataupun kawalan kerajaan SOE perlu bertindak mengikut pertimbangan komersial, tapi ada klausa lain yang memberikan pengecualian bagi tujuan memenuhi tanggungjawab awam. Jadi kepentingan awam, different public policy issues. Jadi di situlah nampak kalau kita baca macam ni, satu tafsiran agak berat sebelah, tapi mungkin in his defense dia kata there is exit clauses, safeguards yang diorang dah fikir. Dan inilah yang mereka akan gunakan untuk keluar daripada sebarang tekanan yang mungkin akan ada.